Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana kita dipanjangkan usia untuk menyambut lagi Syawal yang mulia ini. Setelah sebulan kita melaksanakan ibadah puasa, menahan diri bukan sahaja daripada lapar dan dahaga, tetapi juga daripada segala perkara yang melalaikan. Kini tiba masanya kita menyambut hari kemenangan dengan penuh rasa syukur. Aidilfitri bukan sekadar hari untuk berpakaian indah dan menikmati juadah yang lazat. Ia adalah hari untuk kita kembali kepada fitrah, menjadi insan yang lebih baik, lebih pemaaf dan lebih bersyukur. Hari ini juga mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga hubungan sesama insan, baik keluarga, rakan-rakan maupun mereka yang berada di sekeliling kita. Kepada para pelajar, jadikanlah Aidilfitri ini sebagai peluang untuk menghargai ibu bapa, guru-guru dan mereka yang sentiasa menyokong kalian. Jangan lupa memohon kemaafan kepada mereka yang pernah kalian sakiti, sama ada dengan kata-kata atau perbuatan, kerana kemaafan adalah kunci kepada perhubungan yang harmoni. Ingatlah, kejayaan dalam hidup bukan hanya diukur melalui pencapaian akademik, tetapi juga melalui akhlak mulia dan keikhlasan hati. Kepada guru-guru, Syawal ini mengingatkan kita betapa besar tanggungjawab yang kita pikul sebagai pendidik. Kita bukan sahaja mendidik minda, tetapi juga membentuk hati dan jiwa anak-anak bangsa. Marilah kita saling memaafkan andai ada silap dan salah sepanjang perjalanan kita bersama. Semoga ukhuwah di antara kita terus kukuh dan kita dapat terus bekerjasama dengan penuh harmoni demi kebaikan pelajar-pelajar kita. Di kesempatan ini, tim PSS Zuno dan KJS 2025 ingin memohon ampun dan maaf zahir dan batin atas segala kekhilafan yang pernah kami lakukan, baik yang disedari maupun tidak. Semoga Syawal ini membawa keberkatan, kebahagiaan dan kasih sayang dalam kehidupan kita semua. Akhir kata, saya doakan semoga kita semua diberi kesihatan yang baik, hati yang tenang dan rezeki yang melimpah. Raikanlah Aidilfitri ini dengan penuh kesyukuran, sederhana dan sentiasa mengingati mereka yang kurang bernasib baik. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Syawal pun tiba penuh gembira, tanda berakhir bulan puasa. Gelak ketawa di pagi raya, tanda sudah sedia nak duit raya. Senyuman mesra di hari yang mulia, maaf-maafan sesama kita. Ramai saudara, riuhnya tak terkira. Dah ready ke semua, jom selfie raya. Mari meraihkan dengan kesyukuran, pakai baju baru semua sepadan. Syoknya nikmat lebaran, family dan teman-teman, sambil beraya gandakan amalan. Senyuman mesra di hari yang mulia, bermaaf-maafan sesama kita. Ramai saudara, riuhnya tak terkira. Dah ready ke semua, jom selfie raya. Okey, dah ready semua. Okey, jangan lupa senyum. Jom selfie. Raya, raya, raya.
semua. Jom selfie raya. Syawal pun tiba penuh gembira, tanda berakhir bulan puasa. Gelak ketawa di pagi raya, tanda sudah sedia nak duit raya. Senyuman mesra di hari yang mulia, bermaaf-maafan sesama kita. Ramai saudara, riuhnya tak terkira. Dah ready ke semua, jom selfie raya. Asyik cikgu je buat, kami pun dah buat juga. Ketupat